Hai JFU, saya menyerupai pelanggan kegemaran saya. Ini adalah magnet GM dan lihat, betul-betul di sana mesti ada sejenis kereta di bawah air itu. Saya memang banyak tengok artikel berita yang ada kereta masuk ke dalam air. Dan sekarang kita ada magnet GM sebenar. Cuba baling sejauh mungkin dan kita akan cuba tarik benda itu keluar. Jadi, mari kita mulakan memancing dengan magnet. Okey, mari kita tengok kalau ada yang tersangkut. Tunggu kawan-kawan. Ya. Saya betul-betul boleh merasakannya. Sesuatu keluar dari air. Ya. Ia berat. Ia adalah kebimbangan. Berat. Rasanya seperti ia keluar. Ayah. Ya? Ya, kereta itu. Ia keluar. Seluruh kereta. Ia keluar. Saya berjaya keluarkan seluruh kereta. Oh, airnya. Ya Allah, ini memang gila. Tapi kereta apa ni? Pelik betul. Dan apa yang tertulis di sini? SpongeBob SquarePants. Tunggu, apa? Kami keluarkan kereta ini dari dalam air. Ia berada di dasar Bikini Bottom dari SpongeBob SquarePants. Tunggu. Ini memang gila. Korang, betul ke kita jumpa kereta dari SpongeBob SquarePants? Tanda Krusty Krab ada kat sini. Ini macam restoran paling terkenal di Bikini Bottom dan kita dah keluarkan seluruh kereta dari dasar tu. Tunggu, ini memang gila. Jom kita buka dan tengok apa yang ada dalam kereta tu. Yahaha! Apa benda ni? Apa maksudnya? Yo, siapa awak? Rom! Itu lanun ke apa? Ya Allah, kita tidak boleh menolak permintaan tetamu walaupun permintaan itu paling mengarut sekalipun. Lihat, semua benda ni memang dari SpongeBob SquarePants. Ini macam Krusty Krab ke? Yoho! Ya Allah, bolehkah ia keluar? Kita perlu tengok apa yang sedang berlaku. Baguslah, itu Lanun kan? Nama saya Slav. Gembira berjumpa dengan awak. Awak Lanun dari Krusty Krab ke apa? Saya dah dapat. Okey. Ya Allah kawan-kawan. Apa ni? Tengok benda tu. Banyak barang dari SpongeBob SquarePants. Itu plankton. Dan itu memang gila. Ya Allah kawan-kawan. Seluruh tempat ni nampak macam dapur. Dan memang banyak barang di sini di merata-rata tempat. Ya Allah. Mari kita pergi lebih dekat dan kita siasat semua benda tu. Sebab itu memang gila. Kita dah keluarkan semua barang tu dari air. Dan ini memang gila. Mungkin hari ini kita boleh cuba, kita boleh rasa burger ketam yang terkenal di dunia dari Krusty Krabs. Ya Encik Lanun, adakah awak ada? Ya. Ya Allah, kita akan periksa dan cuba. Seluruh tempat ini agak musnah. Lihat, itu banyak dolar Bikini Bottom. Tapi semuanya sangat basah. Jelas sekali sebab ia berada di bawah air. Sebenarnya itu banyak duit di sini. Tapi adakah ada burger ketam yang terkenal di dunia? Tidak, itu kosong. Ya Allah, ramai betul watak di dalam kereta SpongeBob bawah air ni. Watak-watak ni memang terkenal. Tapi watak kegemaran saya ialah Squidward. Saya memang suka dia. Apa yang sedang berlaku ni? Lanun! Apa yang sedang berlaku ni? Ini memang pelik. Awak ni Lanun sebenar ke apa? Ya. Okey, nampaknya kapal awak akan tenggelam, tahu benda tu. Tak, awak tak faham. Gelembung tu keluar dari kapal awak. Okey tak, semuanya baik-baik saja. Okey, ambil masa awak, nikmati. Saya ada banyak soalan tentang situasi gila ni. Tapi kalau awak seronok, saya gembira untuk awak. Okey kawan-kawan, saya rasa saya kena ambil magnet saya dan selamatkan Lanun tu sebab dia dah pergi terlalu jauh.
Ya, Lanun. Apa itu, Kad? Tunggu. Oh, maaf. Lanun, dia pergi jauh sangat. Tidak. Dia dah pergi terlalu jauh. Dia nak pergi ke Bikini Bottom. Ya, kita berjaya. Ya, okey. Biar saya selamatkan awak. Awak pegang kuat-kuat. Okey. Oh ya, sekarang ia berfungsi. Bagus. Jadi sekarang selamat datang ke Anjung. Okey. Tengok. Kerja bagus, Lanun. Terima kasih. Ya, awak tahu tak kalau ada benda tentang Squidward? Sebab Squidward bolehlah watak kegemaran saya. Yo. Ya, kita kena cari Squidward, kawan-kawan. Tapi kamu kena tulis siapa watak SpongeBob SquarePants kegemaran kamu. Sebab ada banyak watak lucu dan mereka semua sangat baik. Dan kereta ni memang bergaya. Ia memang nampak macam gaya Bikini Bottom dan saya suka sangat. Dan selepas kita habis teroka kereta tu, kita akan cuba jalankan dan pandu kereta drone ni yang kita selamatkan masa memancing dengan magnet. Tapi masih lagi. Jadi jom kita teruskan penerokaan kita. Mungkin kita boleh jumpa Squidward dan juga kita kena cari burger crabs. Atau mungkin kita boleh cuba masak sendiri. Saya tak tahu. Jom kita teruskan meneroka. Ya Allah kawan-kawan, sebenarnya tempat ni sangat kotor. Ya, memang betul-betul tenggelam dalam air. Dan tengok, ada banyak benda menarik seperti minuman. Kita boleh cuba air limau Krusty Krab. Kebanyakan penutup ini kosong, tapi yang ini, tengok, air limau Krusty Krab. Ia mempunyai warna yang sangat spesifik. Tapi saya nak cuba sebab ini adalah air limau sebenar dari SpongeBob SquarePants. Wow, ia sangat masam. Memang gila rasanya. Ya Allah, bagus juga. Ya Allah. Itu SpongeBob SquarePants sendiri. Tapi mana tangannya? Tapi tengoklah betapa cantik dan menariknya. Kami jumpa banyak watak dari SpongeBob. Tapi masih belum nampak Squidward. Ya Allah, mereka ni memang kelakar dan baik sangat. Tapi cuba tengok sekeliling. Semua benda ni macam dapur. Krabby Patties terbaik di tempat SpongeBob. Jadi mesti ada burger crabs di sini. Mesti ada Krabby Patty di sini. Tengok tu. Oh, benda emas. Ia digunakan oleh SpongeBob untuk masak patty tu. Ya Allah, memang betul-betul ada di sini. Jadi di sini SpongeBob sedang masak Krabby Patties yang terkenal di seluruh dunia dan kita kena cari Krabby Patties tu. SpongeBob Krabby Patty kosong. Dan yang itu pun kosong juga. Oh, tunggu. Apa tu? Ini memang gila. Ini adalah Chang Bucket. Restoran ni milik lelaki tu. Ini adalah lawan utama kepada Krusty Krabs. Memang gila. Dan tengok, saya rasa lelaki ni cuba nak curi sesuatu. Sebab saya jumpa satu lagi kotak Krabby Patty dari SpongeBob kat sini. Dan rasanya macam ada sesuatu di dalamnya. Ya Allah, tengok, itu burger. Burger kat sini. Jadi mari kita tengok. Ia memang nampak macam dalam kartun SpongeBob SquarePants. Memang nampak sama. Sebenarnya, ada resipi rahsia yang dimiliki oleh Mr. Krabs. Sebenarnya, dia mendapat banyak duit hasil menjual burger crabs yang sangat terkenal dan sangat sedap ini. Juga dikenali sebagai Krabby Patty. Jadi akhirnya, inilah peluang kita untuk mencubanya. Korang, sedap sangat ke? Macam, saya rasa macam berada di dasar dunia. Sangat-sangat hangat dan menyenangkan. Ya, sekarang saya faham. Sebab itulah lelaki ni memburu resepi benda tu. Tapi hari ni bukan hari awak, kawan. Maaf ya. Oh, saya betul-betul minta maaf. Tapi sekarang, saya ada air limau Krusty Krab dan Krabby Patty Krusty Krab yang terkenal di dunia. That's so good. Ya Allah, sedapnya dan memang terbaik. Apa khabar, Lanun? Kau nak yang itu? Okey, aku boleh kongsi. Ambil air limau itu sekali.
Jadi Lanun bro, kau suka Krusty Krab dan benda-benda lain tak? Ya, itu bagus. Itu bagus. Rum? Itu bukan rum, itu limun. Okey, jadi kawan-kawan, kami jumpa banyak benda di sini. Tapi saya masih berminat nak tahu macam mana Krabby Patty ni boleh jadi begitu sedap dan enak. Dan satu lagi perkara yang saya tertanya, macam mana kereta ni boleh ada di bawah air? Oh, ia memang dah lama ada di situ. Okey, apa-apa pun, jom kita tengok apa lagi yang kita ada di sini. Itu roti dan beberapa rempah. Dan saya juga jumpa sos rahsia di sini. Jadi sebenarnya kalau kita tahu resepinya, kita boleh buat Krabby Patty kita sendiri. Tapi kita tak ada sebarang resepi. Apa tu? Tengok tu. Benda tu pelik. Ia bukan macam air limau ke apa. Jom kita buka dan tengok apa ada dalamnya. Jadi sekarang saya memang yakin yang kita jumpa kereta SpongeBob SquarePants sebenar di bawah air guna magnet GNG. Tapi korang tengok, kita juga tak nampak benda tu kat sini. Kita ada burger sebenar, Krabby Patties yang sebenar. Dan ia nampak sangat cantik dan sangat sedap. Kita ada satu di sini dan satu lagi di sini. Tapi apa yang ada dalam botol pelik tu? Saya dapat garpu emas atau apa nama dia. Saya tak ingat sekarang. Tulis di ruangan komen. Dan mungkin kita boleh cuba keluarkan benda yang menarik dan misteri tu dari botol guna benda tu. Kau tahu? Lanun? Oh, hey Lanun, mari sini. Tengok apa yang aku jumpa dalam botol ni. Tunggu, kenapa kau perlukan benda tu? Tunggu, tapi aku yang jumpa benda tu dalam botol. Itu bukan milik kau. Tunggu, aku kena tahu dulu apa benda tu, okey? Adakah itu peta harta karun atau sesuatu rahsia formula Krabby Patty? Ya Allah, itu resepi. Itu adalah resepi untuk Krusty Krab main dish Krabby Patty yang terkenal di dunia. Cuban, satu patty rahsia, satu keping keju, susu segar, satu keping tomato, jeruk bawang merah, ketam, sos, patty sebenar dan kita ada seluruh resepi di sini. Ya Allah, inilah harta sebenar. Seseorang telah memburunya selama bertahun-tahun. Hei Lanun, berhenti! Berhenti! Apa? Hei, berhenti! Berhenti! Dia sedang melarikan diri. Apa-apa pun, kita masih ada kereta SpongeBob tu. Jom kita tengok kalau kita boleh hidupkan dan pandu. Sebab korang tahu, aku ni memang pandai bab teknikal. Dan korang, kalau korang masih tengok video ni sampai sekarang, jangan lupa untuk subscribe. Itu adalah sokongan terbaik yang korang boleh bagi pada aku. Subscribe sekarang juga. Ini sangat penting untuk aku. Jadi, tolong subscribe. Beberapa saat kemudian. Okey, jom kita tengok enjin SpongeBob SquarePants. Oh ya, memang nampak berkarat. Jelaslah sebab ia memang duduk bawah air. Okey, jom kita tengok kalau kita boleh hidupkan dan pandu benda ni. Jom masuk dalam. Wah, memang cantik dan nampak mewah. Saya suka sebab ia memang nampak macam kereta bikini bottom. Wah, memang gila. Sebenarnya nampak sangat pelik. Dan oh, tengok lesen memandu bikini bottom. Oh, ini Patrick Star. Ya Allah, Patrick dah ada lesen memandu dia. Memang gila. Oh, dah tamat tempoh dah. Apa-apa pun kita dah dapat lesen memandu dia. Dan ada sesuatu lagi kat sini. Ya Allah, SpongeBob SquarePants pun ada lesen memandu dia. Macam mana boleh jadi macam tu? Ya Allah, dia akhirnya boleh pandu kereta. Sebenarnya, saya tak ada lesen. Jadi, saya akan simpan kedua-dua ni. Dan jom, kita cuba naik kereta tu. Kenapa tidak? Jadi, memang banyak wire merata-rata. Kereta ni nampak macam rosak atau ada masalah. Okey, ya Allah, korang tengok ni. Wow. Itu memang gila. Tapi tak apa. Kita boleh terus cuba buat macam tu untuk hidupkan enjin. Jadi, mari kita guna benda besi ni, benda logam ni untuk letak contohnya kat sini. Wah. Menjadi. Itu memang gila. Kita berjaya buat kereta SpongeBob SquarePants hidup dan bergerak. Jom kita gila-gila.
1 jam kemudian. Okey, mari kita cuba. Oh ya, sekarang baru betul. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Hebat! Ya Allah, itu memang gila sebenarnya. Saya tak bermaksud buat begitu. Oh, itu agak gila. Sudah tentu kawan-kawan, jangan sekali-kali cuba untuk mengulangi apa yang saya buat. Kereta SpongeBob ini sangat laju dan ganas. Saya rasa saya perlu panggil seorang lanun untuk membantu saya dengan itu. Lanun, tolong kembali, Lanun. 2000 tahun kemudian. Ya kawan-kawan, kami memang perlukan bantuan dengan kereta itu. Sebab, kami dah keluarkan ia dari air. Tapi, Siapa yang datang tu? itu Lanun tu. Wah, Lanun. Hai. Okey. Kau boleh simpan formula rahsia tu. Tapi aku perlukan bantuan kau untuk balikkan semula kereta tu, okey? Okay. Okey. Jadi mari kita mulakan. Aku tak tahu apa namanya. Tapi apa pun, memang gila. Okey. Wah. SpongeBob SquarePants. Ini memang gila. Jadi mari kita pusing balik kereta itu. 12 tengah malam. Okey ya, mari kita bawa benda tu masuk. Lanun, kau tahu macam mana nak buat kan? Ya. Mari, jom kita pusingkan ia. Jadi sekarang kita perlu letakkan benda ini semula di atas roda dan mari kita lihat sama ada ia boleh berjalan dan dipandu semula. Mari. Woohoo! Ya, itu kedengaran teruk. Ya. Oh, ya Allah, tidak! Krabby Patties! Tidak! Aku dah dapat dia! Dah dapat semuanya! Yahoo! Jadi sekarang kita boleh letak semua barang ni. Ya Allah! Sesuatu yang buruk memang dah berlaku di sini. Jadi, dah tak ada lagi Krabby Patties. Kau okey tak, SpongeBob? Jadi itu memang gila. Dapur dah musnah dan saya rasa kita kena baiki. Tapi untuk baiki benda tu, kita kena bawa balik ke markas saya untuk mula proses pembaikan. Betul? Betul. Okey, mari kita cuba hidupkan kereta tu sekali lagi. Kau nak rum? Aku berhutang rum dengan kau. Yo. Ya, untuk perkara itu mungkin. Baiklah, terima kasih. Aku akan bawa untuk kau. Baiklah, tapi mari kita cuba hidupkan kereta dulu. Nanti. Jadi sekarang kita kena tengok sama ada semuanya okey lepas terbalikkan tadi. Okey, jom kita tengok sama ada semuanya okey sekarang. Kalau kita boleh jalan dan pandu lagi guna benda tu, benda besi tu, jom. Yeah! Baguslah tu. Ia masih berfungsi, semuanya baik. Okey, mari kita buat uji pandu lagi. Ya. Ya, kawan-kawan. Itu sangat hebat dan bagus. Saya sangat menyukainya. Wah, ya, kereta SpongeBob itu berfungsi sepenuhnya. Ini sangat bagus kerana kita berjaya tuakan benda itu dari air.
Dan itu memang video yang gila. Saya harap korang semua pun suka dan sangat menikmatinya. Apa-apa pun, jangan lupa untuk melanggan saluran saya, tinggalkan tanda suka dan sudah tentu tulis juga apa lagi yang korang nak saya cari sebab saya boleh cari apa saja. Nama saya Slav. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal.